Salam sejahtera dan salam Malaysia Melani. Hari ini saya akan membentangkan kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial bagi subjek EDP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangkan saya pada hari ini. Yang pertama ialah pengenalan, kedua ialah transformasi pendidikan dalam konteks semasa, yang ketiga integrasi teknologi sebagai pemakin mobiliti sosial, yang keempat cabaran dan cadangan dalam transformasi pendidikan, dan terakhir sekali ialah rumusan. Nantikan yang seterusnya. Bagi pengenalan, saya akan membentangkan sedikit apa itu definisi pendidikan dan juga definisi mobiliti sosial. Pendidikan ni adalah proses pengembangan kemampuan dan juga pengetahuan individu melalui pengajaran, pelatihan dan juga pengalaman. Peranan pendidikan ni adalah penting untuk membentuk masyarakat dan ia sangat mempengaruhi mobiliti sosial. Manakala mobiliti sosial pula ialah merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan dari satu status sosial ke satu status sosial lain, baik secara menegak, naik atau menurun, di mana individu tersebut naik status sosialnya daripada bawah ke atas ataupun secara mendatar, iaitu berpindah dari satu tempat ke satu tempat, dan pendidikan sering dianggap sebagai satu alat yang utama untuk memfasilitasi mobiliti sosial. Seterusnya saya akan menyatakan sedikit tentang kepentingan antara pendidikan dan juga mobiliti sosial. Pendidikan dan mobiliti sosial ini adalah sangat berkait rapat, di mana pendidikan ni memungkinkan untuk individu tersebut meningkat status sosioekonomi mereka, yang mana pada kiranya akan mempengaruhi mobiliti sosial seorang individu. Dan dengan pendidikan yang lebih baik, maka individu tersebut akan mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan juga dapat meningkatkan status sosial mereka. Seterusnya, kita akan masuk ke transformasi pendidikan dalam konteks semasa. Transformasi pendidikan dalam konteks semasa yang dapat dilihat di negara kita Malaysia ialah di mana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah digariskan. Tujuan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ataupun PPPM ini adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan mempersiapkan pelajar untuk menghadapi masalah secara global. Transformasi ini melibatkan penekanan pada kemahiran abad ke-21, dan integrasi teknologi dan juga pendidikan vocational. Dalam transformasi pendidikan konteks masa ini juga akan diterangkan dengan lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Kita akan masuk ke Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelan ini menekankan transformasi sistem pendidikan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam menghadapi persaingan global, di mana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 ini merupakan
cetusan transformasi sistem pendidikan negara untuk meningkatkan lagi kualiti, akses dan ikuti pendidikan di negara kita. Okay. Pelan ini pelan ini terdiri daripada 3 gelombang pelaksana yang strategik, di mana gelombang pertama yang berlaku dalam jangka 2013 hingga 2025 yang memfokuskan pendekatan kualiti pengajaran, literasi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan numerasi, di mana semua guru dan sekolah adalah diwajibkan untuk mencapai minimum kualiti yang telah ditetapkan. Gelombang kedua pula berlaku pada 2016 hingga 2020 yang melibatkan penstrukturan semula, Kementerian Pendidikan dan Kurikulum Standard, iaitu terdapat 2, Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR dan juga Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM untuk selari dengan keperluan global serta memperkenalkan pakej kerjaya baru untuk guru dan juga pengetua di sekolah di Malaysia ini. Pada gelombang yang ketiga pula, iaitu berlaku dalam jangka masa 2021 hingga 2025. Transformasi semasa lebih meningkatkan peningkatan autonomi sekolah melalui pengurusan berasaskan sekolah, fokus pada inovasi pengajaran dan kecemerlangan standard minimum serta penggunaan ICT secara meluas untuk pembelajaran yang lebih fleksibel. Okay. PPPM juga menekankan 11 anjakan utama yang masih relevan dalam transformasi pendidikan terkini dan 11 anjakan utama ini termasuklah kesamarataan akses pendidikan, provinsi, bahasa Melayu serta bahasa Inggeris, integrasi ICT, pendidikan vokasional dan nilai serta perpaduan. Misalnya, peningkatan infrastruktur digital di kawasan luar bandar untuk mengurangkan lagi kesenjangan digital dan penekanan pada kemahiran komunikasi global melalui program iaitu program Dual Language Program yang dilaksanakan di sekolah pada masa kini. Seterusnya adalah pendidikan vokasional dan teknikal. Okey. Pendidikan vokasional dan teknikal atau lebih dikenali sebagai TVET merupakan salah satu komponen penting dalam transformasi pendidikan Malaysia, terutamanya dalam konteks masalah. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan daya tarikan TVET serta ianya juga dilaksanakan untuk memenuhi permintaan industri yang sentiasa berubah-ubah. Sejak 2013, negara kita Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkasakan lagi TVET di negara ini. Ini adalah termasuk dengan penstrukturan semula sekolah menengah vokasional dan teknik jadi kolej vokasional ataupun KV. Langkah ini adalah bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir yang kompeten dan setaraf dengan aliran akademik utama yang ada di sekolah-sekolah biasa di Malaysia dan juga merubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan vokasional ini sebagai pendidikan kelas yang kedua.
Seterusnya, kita akan masuk ke integrasi teknologi sebagai pemangkin mobiliti sosial. Integrasi teknologi dalam pendidikan ini telah menjadi kunci untuk meningkatkan accessibility dan kualiti pendidikan. Teknologi ini juga memungkinkan pelajar untuk mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas, mengikut kursus pembelajaran secara online dan berinteraksi dengan komuniti global. Ini juga tidak hanya memperluaskan pengetahuan pelajar, tetapi juga dapat mempersiapkan mereka untuk berkompetisi di pasar kerjaya global. Di negara kita, kita dapat melihat penggunaan integrasi teknologi digital ini iaitu dalam pembelajaran talian semasa berlakunya pandemik COVID-19. Pembelajaran dalam talian ini telah menjadi komponen yang sangat penting dalam mengintegrasikan teknologi sebagai pemangkin mobiliti sosial, terutamanya dalam konteks transformasi pendidikan. Sejak pandemik COVID-19, pembelajaran dalam talian telah menjadi norma baru dan memberi memungkinkan pelajar untuk terus belajar tanpa masalah geografi ataupun fizik. Integrasi teknologi ini memungkinkan akses yang lebih luas kepada sumber pendidikan, memperkayakan pengalaman pembelajaran dan juga mempersiapkan pelajar untuk berkompetisi di pasar kerja global. Dan dalam konteks mobiliti sosial, pembelajaran dalam talian memainkan peranan yang penting dengan memberikan peluang yang sama kepada pelajar dari latar belakang yang berbeza untuk mengakses kepada pendidikan yang berkualiti. Platform pembelajaran dalam talian seperti Delima yang digunakan di Malaysia telah mencapai purata dalam 1.7 juta pengguna aktif secara bulanan dan menunjukkan kemajuan yang besar dalam transformasi digital pendidikan negara. Selain itu, penggunaan teknologi seperti pembelajaran termadul ataupun blended learning dan massive open online courses MOOC juga telah membantu meningkatkan keterlibatan pelajar dan memperkayakan lagi pengalaman belajar mereka. Seterusnya kita akan masuk ke cabaran dan cadangan dalam transformasi pendidikan. Cabaran dan cadangan yang pertama ialah kesenjangan digital, iaitu merupakan cabaran yang paling utama bagi pelajar yang tinggal atau bersekolah di kawasan pedalaman. Hal ini kerana ia akan menghalang mereka untuk mengikut pembelajaran dalam talian secara efektif. Pembelajaran dalam talian ini telah menjadi norma baru, tetapi akses internet dan juga perhatian terbatas memperburukkan lagi kesenjangan sosial dan ekonomi. Di Malaysia, Kementerian Pendidikan mengenal pasti kemiskinan multidimensi, termasuklah miskin perhati dan akses internet sebagai penyebab
utama penurunan pencapaian pelajar. Oleh itu, bagi meningkatkan infrastruktur teknologi dan menyediakan akses yang internet yang luas di sekolah-sekolah pedalaman sangat penting. Itu adalah cadangan bagi penambahbaikan cabaran kita, iaitu peningkatan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, terutamanya di kawasan pedalaman. Dan proses ini perlulah dipercepatkan bagi memastikan akses yang sama kepada pendidikan digital. Ini juga termasuklah meningkatkan akses internet dan menyediakan alat teknologi yang mencukupi kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Cabaran dan cadangan yang kedua ialah di mana cabarannya ialah kualiti pengajaran yang tidak konsisten di seluruh institusi pendidikan adalah salah satu cabaran yang agak besar dalam transformasi pendidikan Indonesia. Guru menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi dan juga kemahiran industri terkini dalam pengajaran akan mengakibatkan kekurangan sumber dan infrastruktur. Perubahan dasar pendidikan yang dilakukan sering terjadi perubahan dasar pendidikan yang sering terjadi juga mempengaruhi konsistensi pengajaran kerana guru perlu beradaptasi dan belajar tentang perubahan kurikulum dan metod pembelajaran yang baru yang akan mengambil masa yang lama untuk guru mempelajari benda tersebut. Oleh yang demikian, cadangan yang dilakukan adalah pelatihan guru yang lebih komprehensif amat diperlukan untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Ini juga termasuklah penggunaan teknologi digital dan strategi pengajaran inovatif, di mana maksudnya di sini adalah guru perlu belajar tentang cara penggunaan digital dan juga belajar tentang strategi pengajaran inovatif. Peningkatan infrastruktur di sekolah-sekolah juga penting untuk memastikan guru dapat mengintegrasikan teknologi secara efektif. Dengan itu, kualiti pengajaran di Malaysia dapat ditingkatkan dan pelajar juga dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan keperluan industri semasa. Sebagai rumusan, transformasi pendidikan di Malaysia telah memberikan impak yang besar kepada mobiliti sosial pelajar dengan penekanan pada kemahiran abad yang ke-21 dan integrasi teknologi. Pelajar akan dapat diberikan kesempatan atau peluang untuk meningkatkan lagi status sosioekonomi mereka. Namun, masih ada juga cabaran yang perlu diatasi seperti yang dinyatakan tadi, iaitu kesenjangan digital dan kualiti pendidikan. Dengan mengatasi cabaran ini, maka pendidikan dapat terus menjadi alat yang penting untuk memfasilitasikan mobiliti sosial dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat.